Gout bukan sekadar kaki bengkak atau sendi mencucuk. Kalau asid urik tinggi, sendi korang boleh mula terasa berat dan aktiviti harian terganggu. Jadi macam ni, gout boleh berlaku bila asid urik dalam badan terlalu tinggi. Bila berlebihan, ia mula mengeras jadi kristal dan lekat dekat sendi. Kristal ni buat sendi jadi bengkak, pedih dan kadang rasa klik bila bergerak. Biasanya, kaki, lutut dan jari paling terjejas. Ramai yang anggap cuma penat atau umur je, tapi sebenarnya sendi tengah beri signal awal. Masalah sendi ni bukan setakat fizikal sahaja. Bila kaki bengkak, sendi mencucuk, aktiviti harian jadi terganggu. Stres mula datang, rasa putus asa sebab kita tak boleh buat rutin harian dengan selesa. Ini yang ramai tak perasan, emotional damage datang sekali dengan sakit sendi. Ramai orang mula ikhtiar dengan kapsul tapak baru sebab dalam kapsul tapak baru ni kami sediakan Cortec Phellodendri iaitu kulit kayu retak, memang terkenal untuk bantu masalah gout. Cortec Phellodendri ni bantu turunkan parah asid urik, pecahkan kristal dalam sendi dan kurangkan bengkak. Bila ambil secara konsisten 2 biji pagi, 2 biji malam selepas makan, sendi akan rasa lebih ringan, bengkak berkurang dan pergerakan lebih lancar. Ini adalah ikhtiar semula jadi, bukan ubat tau. Kalau korang selalu rasa sendi tegang, kaki bengkak atau pedih bila bergerak, jangan tunggu lagi. Klik di link di bawah untuk dapatkan harga promosi untuk tapak baru ni dengan diskaun dan penghantaran percuma. Bertindak awal supaya gout dan asid urik tak ganggu hidup korang lebih lama.